Lately ada seorang wanita yang meninggal dunia selepas makan suplemen yang dia beli online. Belajar 3 tips penting ini sebelum anda beli suplemen online. Number 1, pastikan suplemen tu ada nombor pendaftaran KKM yang bermula dengan MAL, 8 digit dan akhir dengan huruf. Semak pendaftaran produk tersebut dalam laman web ini ataupun Google Quest 3 Product Search. Yang kedua, pastikan produk tersebut ada stiker keselamatan hologram dari KKM. Yang ketiga, kalau harga dia terlalu murah, dan sila buatlah research dulu. Sama ada produk tu fake produk ataupun you kena tengoklah sumber dia boleh dipercayai ke tidak. Sekarang kat pasaran ada banyak fake suplemen. So bila you beli suplemen, sila pastikan you beli dengan seller yang boleh dipercayai sahaja. Jangan tengok harga ni lebih murah dari original seller tu, dan you terus beli dengan seller yang bagi you harga yang special tu. So please, peringatan kepada semua, kalau you beli suplemen online, sila berhati-hati.